sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita beroleh syafaat dari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mangga manis enak dimakan, masak di pohon, buahnya matang. Terima kasih saya ucapkan buat VVIP yang sudah pun datang. Masya Allah, tabarakallah, pada minggu ini BKS dibuka kembali bersama saya, moderator Hajahdi dari Kelang. Bersama dengan anda, ya, pada minggu ini BKS berbeza dari minggu-minggu yang sebelumnya. Kerana pada minggu ini kita memaparkan, membawa anda bersama-sama dengan kami di dalam bicara khas bersama ikon SSP2U 2025. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersama kita seorang wanita yang kental hatinya, ya, berjiwa sangat-sangat, Masya Allah, tabarakallah, terinspirasi. Yang berbahagia Tuan Founder, Tuan CEO SSP2U, Tuan Haji Cik Manan Ali, yang berusaha Bozan selaku Presiden TTL, yang berusaha Mama Z, Hajah Rosita binti Haji Muhammad, selaku Setiausaha Kehormat TTL, yang saya sayangi Hajah Dr. Dida binti Berhan selaku Ketua Biro Keusahawanan dan Latihan. Seterusnya yang saya santuni semua VVIP yang saya kasihi lagi saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan VVIP kami yang sangat-sangat saya hormati lagi saya kasihi. Menjaga kesihatan sebenarnya lah bukanlah untuk kita hidup nak menongkat langit, tetapi kita wajib menjaga kesihatan agar kita tidak menderita sebelum kita menutup mata. Mengisi kehidupan yang sehat adalah laluan sempurna ke akhirat. Biiznillah, kita memastikan bahawa hayat yang diberi oleh Allah berfungsi dengan baik. Saya petik kata-kata ini daripada ZRA, iaitu Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Saya secara peribadi, ya, sangat beruntung, sangat bertuah berada di bawah naungan founder Tuan Haji Cik Manan Ali, beserta dengan orang-orang yang hebat di belakang beliau. Ya, insya-Allah, ya, selagi hayat di kandung badan, saya akan bersama-sama dengan mereka. Yang pertama, untuk menjadikan diri saya sehat, sempurna di mata saya, sempurna di mata anak-anak, sempurna di mata semua orang. Masya Allah, tabarakallah. Tak lain, ya, produk-produk yang telah pun bersama-sama dengan kami. Itu 11 produk daripada SSP2U. Sebelum saya tampilkan orang hebat yang nak bersama dengan kita malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya tak sebut dulu namanya. Beliau seorang mama, ya, tua lebih sikit je daripada saya. Masya Allah. Orangnya anggun, cantik, jelita. Masya Allah. Semula jadi cantik, jelita. Ya. Bekerja sebagai arkitek JKR di Kuala Lumpur dan di Kota Baru, Kelantan. Masya Allah. Ya, di awal perkhidmatan mungkin beliau di Kuala Lumpur kalau menurut penceritaan beliau, dan berakhir di Kota Baru, Kelantan. Berkhidmat sehingga berusia emas 60 tahun. Masya Allah, orangnya hebat, ya. Tidak pernah ada pengalaman berniaga. Seperti kami
Kami pun tak ada pengalaman berniaga. Tapi kami nak kaya macam beliau. Ya? Jadi pada malam ini, rugi rasanya kalau tak dapat mendengar amanat daripada beliau. Belum habis lagi tuan-tuan. Puan-puan, beliau berasal daripada Kampung Raja, Besut, Terengganu. Masya Allah. Seorang yang sangat-sangat saya kagumi. Ya? Saya hormati perjalanan beliau sebagai seorang business woman yang baru, ya, yang baru berkecimpung dalam dunia perniagaan. Ya, yang Mbak saya kata tadi, tidak pernah berniaga, tetapi telah berjaya menjadi ikon SSP2U 2 tahun berturut-turut. Saya tampilkan, Masya Allah, saya tampilkan sekarang Mama Z. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yarfa'u qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berbahagia Tuan Haji Cik Mana bin Ali, pengasas merangkap CEO Global Community, yang berusaha Encik Muhammad Azlizan iaitu Bos Zan, Presiden TTL, yang dihormati lagi dikasihi Hajah Dr. Dida selaku Ketua Program dan Latihan TTL, yang dihormati, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan yang berada dalam ini, VVIP yang hadir pada malam ini. Bunga melor di tepi titi, harum mewangi di sana sini. Saya menyapa penuh hormati. Apa khabar semua di hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sihat walafiat. Seperti mana yang telah diperkenalkan, saya Hajah Rozita binti Haji Muhammad yang dikenali dengan nama Mama Z. Kecil, besar, tua, muda semua panggil Mama Z. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni saya nak kongsi macam mana, kenapa saya berada di SSP ni? Macam mana saya boleh hadir kat sini? Jadi, saya harap tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi VVIP yang ada pada malam ini, luangkan sedikit masa untuk kita sama-sama mengetahui, sebab ini adalah antara yang saya akan kongsikan pengalaman saya semasa berada di sini dan kenapa saya berada di sini. Untuk pengetahuan, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan, selepas saya berpencen, sebenarnya saya ni tak buat apa-apa lah kan lepas berpencen dalam beberapa bulan tu. Tetapi bila ada handphone ni, kita scroll macam ni kan. Kita cari, tengok ada keluar TikTok. Bila keluar TikTok tu, antaranya saya dengar pertamanya adalah mengaji Quran.
ada kelas mengaji Quran. Daripada situ, saya rasa macam, banyak juga ilmu yang boleh dapat kat sini. Sebab masa bila pencen, awal-awal pencen, saya tak join dengan mana-mana persatuan ataupun apa lagi kan. Jadi saya nampak dalam TikTok tu bila kita berada di rumah. Saya rasa berTikTok ni bukan untuk orang muda, tetapi orang yang lepas pencen macam saya pun boleh berTikTok. Asalkan ada tujuan, ada matlamat, kenapa kita nak berTikTok? Tu dia kan. Takkan saja-saja kan. Jadi oleh itu saya menggunakan medsos terutamanya dalam TikTok ni. Saya buka akaun pada bulan November tahun 2023. 2023, 3 tahun lepas. Jadi waktu nak tujuan saya kan, bila saya kata ada tujuan tu sebenarnya saya nak kongsi ilmu. Nak kongsi ilmu sekiranya ada ilmu. Ada ilmu yang saya boleh sampaikan, tapi matlamatnya adalah saya nak mencari ilmu sebenarnya, nak mencari ilmu. Serta saya nak sebarkan sekiranya ilmu yang saya dapat tu. Apa yang saya buat selepas buka akaun, kita kena buat live. Kena buat live. Tapi live tu tak pernah buat. Jadi dengan berdebar-debar dengan macam ni tak pernah buat, saya pun buka lah live. Buka live kali pertama. Duduk depan skrin ni sebenarnya nak try je. Sebab kalau siapa berTikTok tu dia tahulah. Tekan button tu sebenarnya tekan untuk try sahaja. Practical. Tetapi try buka tu terus jadi. Masya Allah. Bila dah jadi tu, nak cakap apa kan? Terpaksalah teruskan. Okey. Bila saya dah buka perkenalkan diri dalam berTikTok tu adalah insan. Seorang insan ni saya tak tahu tiba-tiba adalah komen tu dalam beberapa mungkin dalam masa tu dah setengah jam lebih lah saya dah buat live ni terkapai-kapai kan nak tekan ini tapi saya teruskan juga kali pertama kan. Jadi insan ni dia komen kat situ panjang sikit komen dia. Orang lain tak banyak. Orang lain cuma cakap, okay, Assalamualaikum, itu ini kan. Jadi yang ni banyak. Banyak cakap kan pasal okay, cakap okay, kedudukan okay, ni okay. Semua positif ni. Siapa orang ni? Tercari-cari, tertanya-tanya. Siapa dia kan? Tapi oleh kerana bila buka live tu, buka lagi besok tu sebab orang kata kena buat 21 hari. So saya pun buatlah. Buat tu sebab kita apa? Kita cuba untuk selain daripada nak naikkan orang dekat saya punya ni, nak sebarkan ilmu, kita kena buat seorang-seorang dulu. Jadi bila saya dah buat, insan yang saya kata tadi tu, insan yang istimewa, yang saya agak istimewa lah. Sebab selalu bagi positif ni, bagi positif yang untuk saya macam rasa confident lah, confident level yang tinggi. Padahal kan biasalah kan bila kita baru mula ni. Jadi saya pun dah boleh naik kotak. Kalau orang berTikTok dia tahu naik kotak tu apa. Naik kotak tu duduk dalam live kita ni, boleh bersembang, boleh bercerita. Jadi saya rasa insan ni banyak ilmu ni bila saya dengar. Jadi saya pun naikkan kotak dan kita berkenalan, perkenalkan diri. Tapi tak tahu lagi sebab tak pernah jumpa. Cuma saya nampak ilmu, saya rasa tertarik. Saya rasa minat. Saya rasa macam, lain ni. Banyak sebab ilmu yang disampaikan adalah dari segi agama ada, dari segi kesihatan ada, dari segi keluarga, sasiah pun ada. Semua ada. Orang ni kena ambil ni dalam live ni. Jadi kita pun berurusan, kata okey boleh tak saya nak jemput untuk masuk dalam live saya nak buat dalam keluarga sakinah. Jadi macam tu. Jadi oleh kerana insan hebat ni yang saya rasa banyak ilmunya terus bersetuju. Alhamdulillah apa yang saya matlamat dan juga tujuan saya nak berTikTok ni dah sampai. Masya Allah, Allah hadirkan orang yang ni supaya bagi ilmu. Sebab saya nak sampaikan ilmu, saya nak terima ilmu sebenarnya. Okey, jadi bila dah 7 minggu lah. Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa malam, ramai juga yang ada dalam live saya tu. Jadi insan ini telah membuat perkongsian yang hebat. Iaitu tajuk yang dipilih ialah kekeluargaan. Iaitu perkongsian keluarga sakinah, cabaran dan realiti selama 7 hari.
7 hari dalam live saya. Bukan 7 hari, 7 siri. Sorry, 7 siri. Jadi 7 siri tu seminggu. Jadi lama juga bila berinteraksi, bila bercakap. Permulaan macam mana orang tu nak didik anak, permulaan kahwin, lepas tu dapat anak, didik anak sampai ke anak tu nak kahwin dah. Pula. Jadi cerita tu memang menarik perhatian sangat-sangat. Itulah pengenalan saya yang mula-mula kenal dengan insan yang hebat ini. Lepas itu, selepas saya ajak, kota akhirnya saya dapat undangan pula. Tadi saya undang beliau, sekarang beliau pula mengundang saya. Ditanya, Mama Zee duduk mana? Mama Zee duduk Besut. Dekat dah tu. Nanti ajaklah husband pergilah Kuala Terengganu. Kita jumpa kat sana, boleh minum-minum teh. Kan istilah kita kan, minum-minum teh. Jadi sebab masa tu kopi biasa ada lagi lah, minum teh lah dulu kan. Okey. Jadi saya pun bawalah suami pergi ke sana. Dan lebih kurang sebulan lah daripada yang saya kenal, sebabnya masa saya diundang tu pergi ke sana pada 23 Disember, pada hujung tahun kan. Lepas tu bila pergi sana, saya diundang satu tempat yang kita kata okey, tak cakap pun tempat mana, tetapi setelah temu janji lah kan, temu janji pergi. Masya Allah, subhanallah. Saya terkejut sangat-sangat. Sebabnya saya tak sangka ini dia bukan seorang motivator biasa. Dia bukan seorang penceramah sahaja. Dia memang seorang penceramah kan. Maksudnya bukan setakat motivator, bukan setakat penceramah, tetapi beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya. Beliau merupakan seorang jutawan yang berjaya. Beliau merupakan seorang CEO dalam syarikat tu. Jadi saya kata, ya Allah, rasa kerdil sangat bila berada di situ. Saya tak sangka sebab dia tak pernah tunjukkan lagaknya sebagai seorang yang berjaya dalam, kan biasa kan kita kenal macam mana kan, minta maaf lah kan. Tapi maksudnya alhamdulillah jumpa insan ini. Jadi bila saya berada di situ banyak yang dikongsi. Bukan saja orang kata, yelah setakat kita berkenalan, pertemuan yang pertama bersama dengan suami saya. Alhamdulillah suami saya merestui apa yang saya buat untuk kali ini. Terima kasih pada suami saya. Okey. Jadi nak cakapnya sebelum tu taklah kan. Sekarang. Okey. So bila dia tengok, bila dia sendiri yang nampak penjelasan dan juga apa yang diperkatakan oleh insan hebat ini, suami saya teruja. Saya pun teruja, tapi suami saya yang susah ni kan, dia teruja. Dia kata, ini bagus ni, yang ni luar biasa ni, yang ni hebat ni orang ni. Okey, dengar lagi apa yang diperkatakan. Daripada situlah rupanya banyak ilmu yang disampaikan. Jadi, dia ni kalau kita tengok dengan produk-produk yang diberitahu, salah satu yang saya rasa Masya Allah, yang saya duduk cari selama ini, yang saya duduk cari sebab saya dah menggunakan, sebab saya ni untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang pada malam ini, saya ada masalah mata. Masalah kesihatan mata saya dari bangku sekolah lagi, tapi saya ni jenis tak suka pakai cermin mata. Tak nampak pun saya tak pakai, tapi bila dah tak nampak sangat baru saya pakai. Kerana saya tak nampak daripada sekolah, tetapi rabun yang dihadapi, rabun jauh, rabun silau yang tinggi, memang serius rabun saya. Dan juga saya mempunyai masalah migrain, masalah rabun dekat. Bila dah umur-umur yang emas 999 ni kan, macam itulah. Jadi rabun dekat dah ketara. Daripada situ banyak produk-produk yang ada, tetapi saya tertarik dengan satu produk yang saya mempunyai masalah mata. Jadi apabila diperkenalkan, apabila diberitahu, inilah satu remedi yang sememangnya saya cari, yang sememangnya saya inginkan. Dan dengan itu saya nak beritahu produk ini tak lain dan tak bukan adalah iShifa. Bila saya dapat iShifa tu, saya rasa macam ya Allah, inilah, saya rasa macam tertarik sebab dibuat daripada air zam-zam.
Ni dia. Kalau siapa yang baru masuk pada malam ni, VVIP yang baru masuk, mungkin tak kenal lagi air syifa tu yang mana. Inilah air syifa yang diperbuat daripada air zam-zam, salah satunya. Dan juga disarankan untuk guna sebanyak 5 kali sehari selepas solat. Bila solat dengan baca, dengan kita minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, titis kanan, titis kiri, titis kanan, titis kiri, sekali satu titis je. Satu titis 5 kali sehari, jangan kurang jangan kurang. Jadi maksudnya dengan inilah saya teruja sangat-sangat. Saya teruja sangat-sangat. Sebab inilah yang saya cari. Saya tak tengok dah harga dia. Bukan nak cakap saya banyak duit. Tetapi saya rasa, ya Allah, benda ni aku nak, benda ni nak. Macam tu kan. Jadi ambil lah. Bila ambil, cakap, buat balik. Buat balik lah kita nak guna. Dah habis dah cerita yang dekat tadi tu. Dah dekat office tu kan. Bila dah guna, jadi maka dengan bila guna tu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu kan, orang kata macam pucuk dicita ulang mendatang lah kan. Sebab nak dapat. Macam tu. Walaupun lama dah nak ni, daripada imagine lah lebih kurang 40 tahun dah kan. 40 tahun tu masalah mata. Jadi bila kita ada satu-satu orang kata penyelesaian, tapi tak guna lagi ni, tak guna lagi. Maksud saya bila kita dah jumpa tu, kita rasa macam ya Allah, kita grab dulu. Kita ambil dulu. Sebab apa? Sebab inilah bila kita kata ya Allah, ya Tuhanku, bagilah mata kita terang, bagilah mata kita jelas kan. Tapi dah dapat dah nampak dah. Ambil je lah kan. Kita dah doa. Maksudnya Allah dah bagi kat kita. Dah turunkan, dah tunjuk dah. Macam ni sebab ada benda ni, jadi Mama Zee gunalah. Guna sebaik-baiknya. Jadi Allahu Akbar, dalam masa tempoh minggu kedua. Kan hari berganti hari, minggu berganti minggu. Minggu kedua, mata yang rabun silau ni dah jelas. Tengok kat lampu tu pun, ya Allah, ya Tuhanku, nampaklah satu-satu kan. Jadi berjayalah untuk Mama Zee nak benda ni. Tapi yang lain tu tak lagi, cuma Mama Zee guna lagi secara istiqamah. Kalau dah buka, letak dalam peti ais tau. Jangan letak kat luar. Jangan Mama Zee letak dalam beg. Pergi mana-mana pun letak dalam beg. Sebab apa? Kalau kita dapat benda yang baik, kita sharekan pada orang. Jangan guna seorang-seorang. Tu tamak nama dia. Jadi kita ni tak kesian ke orang yang dekat luar sana, yang masalah mata, yang macam-macam. Orang tak nak, tak apa. Cuma kita buka mulut, kita ceritakan. Kita jangan nak jual. Kita cakap, okey, dulu saya pakai cermin mata. Sekarang saya dah tak pakai cermin mata. Saya guna ni. Ada juga saya cakap macam tu. Dia ingat saya nak jual. Dia kata, tak ada. Saya tak ada masalah mata apa-apa pun. Saya okey je. Saya kata, oh, ingatkan ada masalah. Kalau ada masalah, saya nak bagi je free. Saya sebenarnya kalau ada juga waktu saya ngaji tu, saya adalah sikit-sikit tak nampak. Faham tak? Jadi nak cakapnya, semua orang ada masalah mata kan. Sebab kita tak pernah cuci mata kita. Okey. Jadi bila mata saya dah sihat, saya rasa, dan dari hari ke hari tu, rabun silau, rabun jauh, rabun dekat, dah tak ada lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Jadi saya rasa teruja sangat-sangat. Saya rasa tak tahu nak cakap macam mana. Jadi saya nak perkenalkan pada orang. Saya nak perkenalkan, terima kasih ya Allah kerana beri saya apa yang saya nak ni dah dapat. Jadi bila saya balik, saya bagi tahu. Bila saya dah nampak jelas dalam tempoh 2 minggu tu, barulah saya ceritakan kepada orang yang terdekat. Pertama saya cari orang pakai cermin mata dulu. Saya cerita kat dia. Lepas tu dia nak. Bila dia nak, okeylah, alhamdulillah kan. Saya bagi. Ada yang beli, ada yang bagi. Beli tu sebab kita dah beli juga kan. Kita bagi kat dia. Kita tak tahulah apa, dapat apa-apa tu tak pernah fikir. Jadi maksudnya, bila bagi apa semua, saya seronok sangat. Sebab apa? Sebab saya telah buat satu, kita tengah share benda yang baik. Jadi, secara tak langsungnya, saya fikirkan, saya dah boleh campak cermin mata. Saya dah boleh buang cermin mata. Yang saya cari selama ini dah ada. Jadi itulah matlamatnya. Masya Allah, bayangkanlah kan.
Bila orang lain pun sama dengan kita tetapi dia tak tahu. Dia tak tahu kat mana nak cari. Jadi kita lah bila kita tahu tu kita cakap. Kan? Macam tu. Jadi saya pun bagi tahu dan saya panggil kawan saya datang ke rumah. Saya buat home sharing. Saya buat home sharing dia maksudnya saya ajaklah kawan saya. Lepas tu nasib baiklah. Insan yang hebat tadi siapa dia? Yang berbahagia Tuan Haji Cik Manan bin Ali, pengasas SSP. Dialah yang perkenalkan saya. Dialah yang bawa saya pergi ke office tu. Terima kasih banyak-banyak pada Tuan Founder telah perkenalkan pada saya, telah menyelesaikan masalah saya. Jadi saya jemput pula. Saya jemput Tuan Founder datang kemari ke rumah saya. Jadi saya kumpulkan orang. Saya kumpulkan untuk orang kata paling-paling tidak saya ni tak pandai lagi nak bercerita. Ilmunya tak ada. Tetapi dalam yang saya tak pandai itu pun dah banyak jugalah. Yang orang nak kan. Macam tu. Jadi bila menggunakan iShifa ni, saya rasa ini adalah detik permulaan untuk saya rasa suka sangat-sangat dengan SSP. Kerana telah menyelesaikan masalah. Kenapa tidak saya kongsikan? Jadi itulah saya kongsikan dengan semua kawan-kawan saya kan. Jadi pada keluarga terdekat, bila saya jemput yang berbahagia, Tuan Founder kita datang. Dia memang orang kata ajak je ke mana-mana pun insya-Allah. Bukan saya seorang, masa tu Bos Zan, lepas tu ramai lagi ajak, kita buat macam tu lah. Tapi saya dengan orang-orang yang saya kenal lah kan, yang rapat dulu. Jadi bila saya perkenalkan semua dengan keluarga, mereka pun sama dengan saya, Masya Allah. Sahabat-sahabat semua. Mereka pun cakap, dah tak pakai cermin mata lah. Yang tu cakap pula, power cermin mata saya dah turun lah. Oh ya ke? Masya Allah. Gitu. Jadi maksudnya, itulah antara apabila kita buat, apabila kita beritahu, orang pun seronok, kita pun seronok. Kan? Bila saya perkenalkan, itulah yang saya tak sangka. Yang saya tak duga, selepas saya pencen ini, Allah telah lorongkan rezeki untuk saya. Allah telah memberi satu ruang. Masya Allah. Dengan sambutan yang baik daripada kawan-kawan. Sambutan yang baik daripada keluarga sendiri. Sambutan dan feedback yang baik daripada semua orang. Bila kita bagi, kita kena tanya dia. Guna tu okey ke tak? Jangan bagi tu terus diam. Bagi tu tanya. 2-3 hari tu tanya. Cara guna, ada yang salah guna. Bila guna, dia terus buka. Sebenarnya adalah urutan yang simple sikit. Kita cakap kat dia betul-betul. Kita ajar dia kan. Jadi daripada situlah saya rasa keberkesanan iShifa ni, tuan-tuan tahu tak? Memang ramai, makin bertambah yang nakkan iShifa ni. Jadi saya tak perkenalkan produk lain lagi. Saya perkenal iShifa je dulu. Sebab saya jatuh cinta dengan iShifa. Tetapi oleh kerana itu saya ni fikir, okey, sebab apa produk banyak-banyak tu saya nak cakap iShifa saja. Mestilah kena cakap benda lain juga kan. Jadi saya pun masalah lain tak ada. Tetapi orang kata mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Jadi saya pun gunalah salah satu lagi sebab orang kata cantik luar, cantik dalam. Kalau dalam tu cantik, secara tak langsungnya melambangkan luar tu pun cantik. Gitu tu orang katalah. Tapi betul juga kan? Gitu. Jadi kita kena jaga dalaman, luar, kena jaga luar tu maksudnya mata dan lain-lain lagi lah kan. Dalam ni untuk minum. Untuk minum. Jadi saya pun gunalah satu lagi. Ni dia. Ini dia multi-mix fiber. Jadi multi-mix fiber ni sebenarnya produk ini adalah kandungan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Saya memang minat makan sayur. Tapi payah nak makan juga sebab kadang-kadang nak pergi beli tu dah habis. Jadi yang ni senang. Sebab apa? Sebab banyak campuran sayuran dan buah-buahan kan cantik untuk kulit lah macam-macam lah. Jadi yang pentingnya adalah untuk usus. Kita makan pelbagai-bagai ni. Pelbagai-bagai masuk dalam perut. Walaupun orang kata tak sakit, buasir, tak ada buasir, tak ada apa. Tetapi bersih usus ni macam mana kita nak bersih? Secara tak langsung minumlah
multi mix fiber ni, ambil satu ni, letak dalam shaker, shake. Shake. Nak minum pagi boleh, nak minum malam pun boleh. Jadi saya kotak pertama pada permulaan saya minum, saya ambil pagi sekali, malam sekali. Sebab apa? Sebab nak biasakan dengan badan. Tapi alhamdulillah luar biasa. Memang dia digest habis-habis. Lepas tu pula yang paling best, apa dia? Berat badan saya memang susah nak turun. Jadi kalau dulu-dulu tu macam ni, sekarang kan macam ni kan. Jadi dengan pengambilan multimix fiber ni, alhamdulillah dengan izin Allah, selain daripada membersih usus, turun berat badan. Itulah yang paling best bagi orang perempuan. Orang lelaki pun sama. Dia boleh kempeskan perut. Barulah nampak slim sikit kan. Macam tu. Jadi nak cakapnya, ini adalah produk yang kedua yang saya guna. Dia ada 11 produk tapi sekarang ni semua produk saya dah guna 11 produk, tapi saya tak nak cerita pasal produk, saya cerita 2 ni cukup. Sebab apa? Sebab banyak lagi saya nak share dengan benda lain lagi kan. Jadi saya happy sangat-sangat. Saya rasa berbaloi sangat-sangat saya berada dalam SSP. Itulah sebabnya pergi macam tu tapi tak nak tinggal dah. Kalau boleh kan nak cerita pasal SSP, nak juga cerita pasal SSP. Sebab itulah ada selalu dalam handbag saya, ada dekat rumah ni juga produk-produk ini. Jadi lepas tu saya rasa paling seronok lagi baju yang 15-20 tahun lepas saya boleh pakai semula. Baju saya mula-mula masuk kerja dulu, boleh pakai semula. Jadi tu yang best tu kan. Itulah antara produk yang saya boleh perkenalkan untuk hari ini. Tapi banyak lagi lepas pada ni boleh tengok dekat dekat syarikat ataupun banyak yang akan diberitahu setiap kali kita BKS ni. Okay. So saya rasa happy. Sebab apa saya rasa happy? Sebabnya semua produk-produk yang saya guna boleh menyembuhkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah boleh menyembuhkan. Dan hajat saya kan, hajat saya yang awal tadi tu nak cerah mata je. Nak cerah mata. Nak cerah mata sebab apa? Nak juga, apa orang kata, sebab tak nak pakai cermin mata, nak cerah mata. Tapi, mata cerah, secara tak langsung pendapatan bertambah. Masya Allah. Inilah yang menyeronokkan. Kan? Sebab apa? Secara tak langsung, bila saya beli, bila saya guna, ambil ni satu, dapat bonus. Dapat bonus pula. Lepas tu dapat beli murah. Ni pun dah boleh jadi ahli. Sedangkan kita bukannya nak jadi ahli awal-awal tu. Nak ni ahli tu sebab kita nak suruh beli murah. Dan kita nak bersama dengan komuniti. Macam tu. Jadi itulah. Tak rugi sahabat-sahabat. Ini adalah produk yang susah. Saya ni kan dah umur 999 ni kan. Bukan 916 lah. Umur macam ni, umur emas ni, warga emas sekarang ni, emas MHS ni kan. Jadi saya nak cakap kat orang, saya ni lebih sihat nak bandingkan dengan sewaktu saya belajar dulu, sewaktu saya sebelum pencen. Alhamdulillah. Saya bukan nak riak, nak cakap apa, tetapi disebabkan Allah pertemukan saya dengan insan tadi dan juga perkenalkan saya dengan produk-produk ni. Alhamdulillah. Sebab tu saya nak cakap dalam BKS ni, saya nak cakap belilah, makanlah, minumlah produk-produk SSP ini. Sebab semua herba. Okey. Jadi bila saya rasa saya dah berada dalam ni, saya tak gerti lagi nak cerita. Tak gerti nak cerita macam ni. Saya tak berhenti kat situ saja. Walaupun mata saya dah terang, mata saya dah jelas, saya tak berhenti. Saya nak cari lagi. Kalau founder tu usahawan yang berjaya, masa inilah saya nak korek. Masa inilah saya nak cuba dapatkan apa ilmu yang dia nak bagi. Apa ilmu yang dia boleh bagi. Jadi saya terus ikut rapat-rapat. Ikut rapat-rapat tu maksudnya apa program-program yang diadakan, apa yang dianjurkan oleh syarikat SSP. Saya tak pernah tak pergi. Mesti nama saya ada. Dah cakap je di mana, berapa hari. Biasa dibuat 2 hari 1 malam lah. Jadi saya pergi bersama dengan suami dan saya bawa lah siapa-siapa yang nak ikut saya tu. Jadi itulah untuk capai kejayaan ni kan sahabat-sahabat. Kita mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu macam mana kita nak capai kejayaan?
Habis setakat tu je. Kita nak cerita pun tak erti. Tapi matlamat saya tadi kan, masa saya pencen ni, saya tak nak kerja teruk-teruk. Bila saya tengok SSP ni online saja. Online je. Duduk kat rumah. Duduk dengan suami. Duduk dengan anak. Duduk dengan cucu. Habis, apa saya nak kisah? Kalau orang kata, okey Mama Z, penat-penat, pencen, kenapa nak buat benda lagi? Nak cari duit apa lagi? Saya bukan nak cari duit tu. Memanglah duit nak. Siapa yang tak nak? Tapi saya nak ilmu dan saya nak sihat. Masa saya belajar, saya sakit. Masa saya kerja, saya sakit. Saya selalu MC. Saya selalu cuti. Sekarang saya happy. Bila saya happy, saya tengok di luar sana ramai lagi yang sakit. Saya bukan seorang doktor. Kalau saya doktor, senang. Saya bukan doktor. Sebab tu saya kena tambah ilmu. Saya nak perkenalkan, ya Allah, ya Tuhanku, gunalah produk SSP ni, tak ada chemical. Memang elok, memang baik. Tu saya nak cakap. Jadi kalau kita pergi ke ustaz pun ada cakap, bila kita kita nak berjaya di dunia, kena ada ilmu. Kita nak berjaya di akhirat, kita kena ada ilmu. Kita nak berjaya dua-dua pun kena ada ilmu. Maka saya tempatkan diri saya dalam banyak program-program yang diadakan oleh SSP. Yang mana diadakan siri-siri, seminar yang dianjurkan banyak sebelum ni. Saya berada dah 3 tahun daripada 2023 hingga 2026 ni. Jadi oleh kerana itu kan syarikat ni, dia bukan saja ambil penceramah dari luar. Tuan founder sendiri seorang pakar, seorang herbalist, seorang yang usahawan yang berjaya memberi ilmu kepada kita. Tanpa mengenakan bayaran yang mahal, cuma bayar hotel je, tu pun kadang-kadang SSP juga yang bayar. Kalau kita bayar pun dia bagi lagi produk, bayar 100, bagi lagi produk 180. So siapa tak nak? Nak kan? Jadi itulah yang saya percaya, saya setia berada dalam SSP ni. Jadi sebab itulah pendedahan yang diberikan oleh Tuan Founder sendiri. Dia berbahagikan ilmu yang ada pada dia, insya-Allah tuan-tuan. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa SSP ini merupakan Open University. Open University, iaitu universiti terbuka. Yang mana masa saya belajar dulu, saya duduk belajar kat universiti dulu, tak ada pun ilmu macam ni. Dia khusus dalam bidang yang saya ambil saja. Tetapi bila saya berada dalam SSP ni, bermacam-macam yang saya dapat. Berbagai-bagai yang saya dapat. Jadi saya belajar semua melalui schooling system yang diadakan dalam SSP ni. Banyak sangat benda-benda yang saya belajar. Umpamanya, selalu Tuan Founder sebagai seorang pakar herbalist ni, saya banyak timba ilmu tentang herba-herba. Macam mana SSP ni memanglah menawarkan business module yang berkonsepkan kepada makanan tambahan, makanan kesihatan yang menjadi amalan kita seharian. Kan? Jadi inilah keinginan saya. Keinginan saya memang tuan-tuan nak sangat ceritakan, nak sangat bagi tahu supaya tidak ketinggalan berada, belajar di dalam SSP ni untuk menuntut ilmu supaya saya dapat cerita dengan orang lain. Contohnya malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian berada dalam BKS kan. BKS ini adalah bicara community success. Yang mana dalam inilah yang kita belajar. Dan juga ilmu-ilmu disampaikan melalui produk, marketing plan, macam mana kita nak ceritakan orang. Saya tak pernah tinggal sejak saya bersama dengan SSP sehingga hari ini. Saya sentiasa mengikutinya walau di mana berada. Tak boleh tengok, tak boleh buka kamera pun tak apa. Tetapi buka, dengar dan dengar. Selain daripada BKS, seminar community success. Itu insya-Allah mungkin nanti seterusnya akan datang. Tuan Founder kemungkinan sebab kita kan hari tu dengan event apa semua tu. Dan juga leaders training seminar. Untuk leaders dan juga untuk banyak seminar-seminar.
Daripada sinilah yang diajar hubungan kemanusiaan dengan hubungan dengan Allah. Masya Allah. Sebab itulah saya kata SSP ni lain daripada yang lain. Walaupun selama ini saya tidak ada dalam bidang bisnes, zero dalam bidang bisnes. Tetapi kenapa saya ada lagi kat sini? Kenapa saya rasa saya tak ada nak bawa barang ni? Okey, belilah barang ni, pergi dari rumah ke rumah. Belilah barang ni. Tak. Saya tak buat macam tu pun. Bila dia ada schooling system ni, banyak benda yang diajar. Banyak ilmu yang disampaikan. Jadi apa yang menarik perhatian saya? Setiap kali di SSP ni ada seminar, dimasukkan elemen-elemen tadilah hubungan kita dengan Allah. Di SSP ini juga, setiap kali seminar, selalunya bermalam. Jadi tak miss. Memang sentiasa ada semua tu. Dimasukkan semua tu. Syarikat ini memang menjadikan malam-malam, bila kita ada 2 hari 1 malam. Jadi malam-malam itu adalah malam yang sangat-sangat bermanfaat. Ada satu ketika tu, kami berada beralaskan pantai, lantai, beralaskan pasir-pasir pantai, berbumbungkan langit. Kita bangun qiyamul-lail. Masa itulah kita bermustajab. Kita mohon betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kita sebenarnya? Sebenarnya SSP ni bawa kita yang jauh dah kita pergi. Kadang-kadang kan kita lupa nak bersyukur atas rezeki apa yang kita dapat. Tetapi dalam SSP inilah, itulah yang mengikat saya agar saya tidak ke mana-mana. Walaupun kejayaan kita tidak peroleh lagi. Sebab saya yakin, saya percaya kita akan dapat dua-dua. Kita dapat dunia, kita dapat akhirat. InsyaAllah. Jadi, minta maaf ya. Terasa teruja. Sebab memang itulah yang saya dapat. Kita berqiyamul-lail dengan imam muda. Dan setiap kali bila saya pergi tu, saya rasa sepanjang program itu disusuli dengan slot-slot tazkirah. Dan selain daripada kita belajar tentang haba, selain daripada kita belajar tentang ilmu perniagaan, tu semua ada. Sebab tu saya kata ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Jadi saya itulah, tapi saya boleh simpulkan bahawasanya di SSP ini banyak konsep yang dibawa selari dunia dan ukhrawi yang saya tak dapat di luar sana sebelum ini. Konsep inilah yang diterapkan oleh SSP. Bukan saya seorang saja yang mengatakan macam tu. Tanyalah. Hajati dah pergi, Cikgu Oya dah pergi, dah ramai lagi, Bos Zan dah pergi. Jadi itulah yang kita dapat, yang kita tak dapat tempat lain. Banyak kegembiraan yang kita dapat tempat lain. Tetapi nak isi hati ni, nak bersihkan hati kita. Bukan saja kita boleh dapatkan. Kadang-kadang bulan puasa kita pergi qiyamul-lail apa semua. Tetapi ini tak semestinya bulan puasa. Dia ajar untuk kita untuk solat bertaubat ramai-ramai, minta doa. Itulah yang diterapkan oleh Tuan Founder kita yang berbahagia, Tuan Haji Cik Manan. Masya Allah. Jadi saya mengakui ini semua dan berbekalkan ilmulah juga diajar. Maka saya mula membangunkan komuniti saya. Bila saya dah dapat dah dalam SKS, saya dah dapat dah dalam BKS. Jadi, saya bangunkan rangkaian saya. Saya bangunkan rangkaian di bawah saya. Yang mana, seperti mana yang diajar. Saya ikut, saya follow. Saya buat betul-betul apa yang diajar. Dari situlah yang diajar, plan your work and work your plan. Kan kita rancang gerak kerja kita, bertindak melalui perancangan, bukan membabi buta orang katakan. Jadi kita kena rancang. Yang nak buat 6 bulan lagi dah rancang dah ni nak buat apa. Itulah yang diajar oleh Tuan Founder. Jadi saya nampak dia ni kan, bila jutawan dia berjaya ni, kita pun naklah juga macam tu kan. Kita tak dengki. Satu lagi hati, bersihkan hati. Bersihkan hati betul-betul. Jangan dengki pada orang yang berjaya. Jangan dengki pada orang yang kita kata, alamak best lah dia. Dia okey lah, kita tak ada apa pun.
Orang yang berjaya tu pun kosong juga. Dia bukan datang tu kaya terus. Dia bukan datang tu ada ilmu terus. Dia pun sama kita. Sama. Kita dilahirkan, kalau seorang baby tu dilahirkan macam tu. Orang lain pun tak besar terus. Kecil juga kan. Jadi sama je lah. Jadi buat apa kita nak dekikan orang? Bersihkan hati kita. Bersih hati tu dah yang menyebabkan Allah bagi bermacam-macam rezeki. Ada orang tu rezeki dia sebab dia sihat. Ada orang tu rezeki dia dapat isteri cantik. Ada orang tu rezeki dia kaya. Ada macam-macam rezeki. Jadi kita jangan dengki ke orang Kita berzuhud, kita ingat betul-betul. Ingat betul-betul pesanan Mama Z tu. Okey. Jadi kita rancangkan gerak kerja, bertindak melalui perancangan. Saya belajar ni semua. Bila saya belajar, maka saya terangkan kepada ahli-ahli komuniti rangkaian saya tu. Dengan tu saya lebih aktif. Saya kena aktif lebih 2-3 kali ganda daripada orang yang tu. Sebab saya tengok cara Tuan Haji Cik Manan buat, tak kira penat letih. Kita kata okey datang nanti 3 hari lagi nak buat event kat sini, datang. Dengan mata-mata pun penat lagi. Tak sempat nak rehat. Kalau boleh berjaya macam tu, kita ikutlah macam tu. Tak payahlah kita kata okey orang telefon kita. Datang sini. Kita pun sebagai leader. Tak boleh lah hari ni kan nak rehat. Tak ada istilah rehat. Kita boleh bagi semangat. Kalau kita dapat berjaya, kita suruh orang lain berjaya. Kita dapat keuangan, kita bagi orang lain pun dapat juga. Sama-sama keluarkan belanja. Sama-sama keluar belanja untuk apa? Untuk beli produk. Beli produk tak mahal pun. Tapi sedang tak langsungnya bila nak beli kali kedua dapat murah lah kan? Gitu. Okey. Jadi saya mengajar rakan saya untuk mengaktifkan komuniti saya yang mana saya buat meeting group. Meeting group saya buat MMZ, Mama Z kan, MMZ team. Saya buat dalam Zoom meeting setiap Selasa malam. Ramai juga kat dalam tu. Alhamdulillah saya ada Kak Oya, saya ada Hajadi, saya ada Dr. Dida, saya ada ramai lagi yang best-best. Jadi kat situlah kita. Dan juga saya selain daripada ada sebenarnya saya buat juga anugerah untuk tim saya. Masa tu tak ramai lagi. Masa awal-awal tu dia orang masuk, dia orang beli ni, dia orang berjaya sikit, saya bagi anugerah. Kita ajak dinner kan. Yang tu kan kita macam rapatkan lagi hubungan. Itulah antara yang kita nak jaga hubungan. Kita walaupun ada ke tak ada ke, kita kena jaga betul-betul orang yang bersama-sama dengan kita. Sebab kita ni sebagai leader, kita nak suruh dia berjaya juga. Itulah yang saya buat. Itulah tips yang saya buat. Kita jangan fikir penat lelah kita. Kita fikir apa yang dia akan dapat. Kalau kita boleh dapat, biar dia dapat lebih lagi daripada kita. InsyaAllah. Itulah yang saya buat. Dan juga saya buat penjumpaan yang mana program-program itu Cahaya Usahawan PCU yang dikelolakan oleh Tuan Haji Cik Manan juga kita jemput. Jadi saya rasa bersyukur sangat-sangatlah sebab dapat support founder yang terbaik kan, founder support. Yang paling bestnya admin dekat HQ tu, Masya Allah, yang ada tadi yang Hajah Diduk sebut tadi tu, seorang nama dia Cik Ain, Puan Ara pegawai eksekutif tu, Cik Rashid, Cik Syahmi, ramai lagi, semua support kita. Jadi saya rasa kalau saya pergi tempat lain kan, memanglah best. Saya cakap tempat lain, saya tak nak sebut apa, saya tak kenal pun leader nombor 1 tu siapa. Kita tak kenal pun. Nombor 2 kita tak kenal. Yang ni kita kenal macam sahabat, macam saudara. Macam ya Allah bestnya, ya Allah kenapalah kita kata, kalau katalah kita tak masukkan, kenapalah orang lain tak nak, kenapalah macam tu. Tapi tak apa, sebab itu hak masing-masing. Okey? Dan akhirnya tuan-tuan, saya ni apa yang saya dapat hari ini adalah satu peluang sebenarnya. Peluang keemasan. Di samping itu, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, saya yakin di samping kesihatan kita, keuangan yang diberi, keuangan yang bertambah, apa yang menjadi perkara penting adalah kebajikan yang kita dapat. Kebajikan yang kita sebarkan. Inilah matlamat awalnya saya berTikTok. Saya kata saya nak sebarkan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Allah kerana telah bagi apa yang saya cita-citakan. Saya dah dapat sebarkan tentang kebaikan produk-produk. Saya dah boleh bagi tahu pada sahabat-sahabat
bila kongsi dengan orang, kita akan menjana keuangan. Senang saja. Dia punya plan pun simple saja. Siapa beli, kita dapat bonus, dapat pairing, dapat ini, dapat lagi 7 bonus, dapat lagi. Macam tu sampai ke bawah. Yang tu kita cerita kemudian. Tapi nak cakapnya, senang sangat-sangat. Bila kita beli nak guna, setiap bulan nak guna, kita dapat duit lagi. Siapa nak bagi? Beli benda ni, dapat duit lagi syarikat bagi. Sebab tu kata senang berada dalam SSP ni. Kalau masa dulu kan, sebab tu kita kata tempoh percubaan. Tempoh percubaan. Kalau kita kata, alah dah 2-3 tahun dah duduk situ, tak dapat pun. Okey. Kita kena renungkan balik. Kalau kita tak dapat, kita sihat tak? Kita sihat kan? Jadi itu adalah yang kita dapat. Tak semestinya duit rezeki tu. Kalau saya kerja kerajaan 3 tahun tempoh percubaan baru boleh serapkan tetap. Jadi di SSP ni bukan 3 tahun sebenarnya. Kalau kita dapat orang kata produk ni, kalau kita guna, kita beli, lepas tu kita perkenalkan pada orang, cepat je kita dapat serap. Macam tu. Lagi best daripada kerja kerajaan lagi. Kalau ada tahu dulu-dulu tak kerja kerajaan, kita sini je. Macam tu. Okey. Jadi itulah saya nak kita kembali pulih kesihatan kita. Walaupun tak sakit, tetapi gunalah produk-produk SSP. Okey. Dan juga kalau boleh kan, saya nak lihat juga, saya rasa teruja. Kat dalam ni ada kan sahabat kita, iaitu sahabat SSP, iaitu Encik Ahmad Yatin. Cik Mat Yatin ni sebenarnya pada mulanya dia ada appointment dengan doktor pakar. Dia ada appointment untuk pembedahan jantung. Dah nak kena masuk ward. Dah masuk pun ward. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dah masuk ward nak operate. 3 injap tersumbat. 80%, 85%, 90%, 3 jantung tersumbat. Tetapi dengan ikhtiar, dengan menggunakan produk SSP, dengan izin Allah Ta'ala, kesembuhan telah diberikan. Yang mana appointment yang dibuat tu pergi bermalam saja. Lepas tu doktor bagi tahu tak payah buat pembedahan. Doktor mengesahkan injap jantung tadi tu semuanya telah seperti biasa. Kembali pulih. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana jantung kan nyawa kita, tetapi dengan asbab menggunakan produk-produk ini dah pulih seperti biasa. Tuan-tuan, inilah yang menyebabkan keseronokan bila berada dalam SSP. Sebab itulah kalau kita tanya semua rakan-rakan yang berada dalam SSP, kenapa dia tak pergi tempat lain? Saya pernah dinasihatkan orang dulu, kalau buat kat sini sekejap, duduk setahun, lepas tu nak cari tempat lain. Orang kata, tempat tu banyak, dapat bonus banyak kat situ. Kita pergi, kita macam tu juga. Orang juga dapat bonus. Cuba kita duduk tetap kat sini, duduk bagi masa. Setahun, 2 tahun, paling sikit 3 tahun. Sama orang kahwin juga. Setahun tu macam-macam cerita lah kan. Lepas tu tahun kedua, tahun ketiga, dah okey dah, dapat kenal mengenali. Sebab itulah kata stay kat sini. Itulah nasihat Mamazi. Okey. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kerana dianugerahkan sebagai ikon SSP 2024 dan ikon SSP 2025. Terima kasih Tuan Founder. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Kejayaan ini bukanlah kejayaan saya seorang. Bukan kejayaan individu, tuan-tuan. Ini adalah kejayaan semua. Kejayaan di kalangan rakan-rakan komuniti. Kejayaan semua yang mana saya nampak sebelum ini kita dah diberikan masing-masing, dah ada anugerah masing-masing. InsyaAllah saya melihat pada satu blueprint, saya melihat pada satu roadmap yang sangat jelas bersama dengan SSP ni. Saya yakin, saya letakkan sepenuhnya kepercayaan untuk kita bersama dalam SSP. SSP Global ini telah merancang
sedetail-detailnya, bertahun-tahun, satu kita nampak dah keluar. Lepas ni produk, lepas tu ada emas, ada lagi dan lagi. Seorang yang usahawan yang luar biasa ini, dia tak akan bagi tahu apa yang dia nak buat. Sebab kalau bagi tahu, benda tu tak tahu ke mana lagi. Jadi, bila dah buat, dah berjaya, dah ada, barulah diberitahu pada kita. Tetapi yakinlah sahabat-sahabat bahawa blueprint apa yang telah ditetapkan, apa yang dibuat, itulah yang akan kita dapat nanti. Untuk itu, kita teruslah berkecimpung dalam keusahawan ini. Jadi, saya rasakan sebenarnya dengan kita berada dalam SSP ini sekaligus memberikan nilai tambah di dalam kehidupan berharmoni, kehidupan berjemaah dan juga sekaligus menjadi impak langsung kepada perkembangan sosial, ekonomi dan juga kesihatan masyarakat. Semua ada kat situ. Jadi kita terus sebarluaskan apa yang ada di dalam SSP ini. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, saya merasa teruja sangat-sangat dan saya menyeru kepada semua yang hadir pada malam ini. Kalau boleh, tolong sampaikan kepada rakan-rakan taulan, kepada ahli keluarga di luar sana yang kita sama-sama berada di platform yang sejujurnya bagi saya, ini adalah apa yang saya rasa. Saya bersyukur kerana platform ini insya-Allah boleh memberikan kebaikan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. InsyaAllah. Nak seribu daya, tak mahu seribu cara. Nak seribu daya, mahu seribu cara. So, tiada alasan untuk berjaya. Yang bulat tak akan datang bergolek. Yang pipis tak akan datang melayang. Kalau tidak pecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Sahabat-sahabat yang dihormati, yang dikasihi semua, kejayaan tidak datang secara percuma. Ia perlu diraih dengan pengorbanan, kerja yang terancang dan juga tindakan yang berterusan. Istiqomah, kena buat. Jadi, jomlah sahabat-sahabat di dalam SSP, tiada halangan, hanyalah peluang. Itulah saja untuk pengalaman sharing saya pada kali ini. Kita sama-sama berada di dalam SSP. Terima kasih pada Tuan Haji Cik Man dan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah duduk di sini yakin dan percaya SSP adalah yang terbaik. Tiada halangan, hanyalah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman dan saudara berganding bahu bersatu hati untuk berjihad dalam ekonomi, menebus maruah diri dan keluarga, membela nasib anak bangsa. Marilah jangan tunggu lagi, masa tak akan menanti kita. Jangan gemetar ujian dan dugaan, kerana janji SSP itu benar. Keyakinan membawa kejayaan, perjuangan perlukan pengorbanan. Marilah berjuang bersama SSP untuk menghapuskan kemiskinan, agar kebahagiaan kita tercapai. Perjuangan perlukan pengorbanan. Marilah berjuang bersama SSP untuk menghapuskan kemiskinan, agar kebahagiaan kita tercapai. Kuatkanlah ukhuwah sesama kita, jalinkan kasih sayang yang tulus.
Agar kekayaan menyubur iman, agar nikmat dunia tak menipu kita. Bersama SSP mimpi menjadi nyata, kejayaan kita yang pasti. Bersama SSP tiada lagi miskin hina. Martabat kita junjung, bangunlah bangkitlah. Berjaya dengan SSP, bangunlah bangkitlah berjaya ya dengan SSP. Kerana janji SSP itu benar, keyakinan membawa kejayaan. Perjuangan perlukan pengorbanan, marilah berjuang bersama SSP untuk menghapuskan kemiskinan, agar kebahagiaan kita kecapi. Perjuangan perlukan pengorbanan, marilah berjuang bersama SSP untuk menghapuskan kemiskinan, agar kebahagiaan kita kecapi. Kuatkanlah ukhuwah sesama kita, jalinkan kasih sayang yang tulus. Agar kekayaan menyubur iman, agar nikmat dunia tak menipu kita. Bersama SSP mimpi menjadi nyata, kejayaan kita yang pasti. Bersama SSP tiada lagi miskin hina. Martabat kita junjung, bangunlah bangkitlah. Berjaya dengan SSP, bangunlah bangkitlah berjaya ya dengan SSP. SSP boleh, SSP boleh, SSP insya Allah boleh. SSP boleh, SSP boleh, SSP insya Allah boleh. SSP boleh, SSP boleh, SSP insya Allah boleh. SSP boleh, SSP boleh, SSP insya Allah boleh.